China. Apa kau China? Kau China. Mana baju aku? Macam mana baju aku? Ya. Aku tuntut ke akhirat. Kau benar-benar kan? Kau depan hamster. Pergi malam. Pukul esok jalan licin lah. Bukan Lady Bird. Sorry. Ni. Oh ni, Lady Boy ni. Ni Lady Boy. Tunjuk sikit. Amboi. Pak. Innalillah. Jangan gelak bro. Kau nak kena dia derogatory. Ya bodoh je. For infamous conduct. Let's go Atika, you can do it. Ini vlog. Gua Atil. Kau boleh Atil, kau boleh. Banggakan aku Akil. Nak masuk ni, nak masuk vlog ni. Mantap. Okay, perasaan ni. Biasa sebab saya tak tahun kan. Saya tak ada perasaan. Alfial. Yalah, macam dah biasa menang tu macam dah tak ada perasaan pun lah. Tak faham je. Sebab setiap tahun tu peserta berbeza. Baik sekali setahun je weh. Exactly. So macam tak tahu lah kemenangan. Tapi nasib baik korang ada kan tahun ni. Ya, Kalau korang memang orang kata berpihak di rezeki kita ya, lah. aku harap next year pun berpihak. InsyaAllah kita doakan yang terbaik lah. Okay, jangan ikut lama-lama. Okay, sorry. Ha? Macam penat je. Prank. Cuba cerita sikit. Cerita apa? Apa dalam gelanggang tadi kau punya Macam lighting sana. Asyik yang baru lah wow. Macam event tu Macam tu lah. Kau terkejut lah. Guys, kita ada atlet kita. Netball pula, basket kita guys. Lambat tu dia tadi lagi ada. Kau lambat. Okay, so dah apa preparation? Dah menggah. Baru main 2 orang. China. Dah menggah. Apa kau China? Kau China. Mana baju aku? Engkau macam mana baju aku? Dalam Apa ni? baju dalam perjalanan. Apa itu baju kau? Ha? Itu baju kau? Tu. Tak ada, aku tak saya cakap kau. Tak ada. Kau lagi lah. 2 kali 5, 5 kali babi. Bye. Aku tak akan pandang. Kita orang menang tadi. Aku boleh tengok reflection Reflection ada reflection. Tak nak. Aku ignorant. Kau tahu tak weh, kita orang kena sama kat Kelantan. Baik dah. Kelantan je, kau baca bismillah faham hilang. Apa yang hilang dah? 6-1 Tak tahu. Kita orang Sampai surat. tak dah lama dah, sebulan lebih dah. Dia baru bagi tahu. Baca jalan tu. RM100.5. RM10 aku bayar lah. DVM 4 lawan DVM 1. Tapi kena kasih DVM 1 rehat dulu. Sebab DVM 3 jadual dia lawan macam kita ke alumni dengan DVM 5 tapi dulu tak ada. Ya. Aku tuntut ke akhirat. Kau benar-benar kan? Kau depan hamster. Kita kena kena hamster So kita lawan siapa? Famous lah akak ni. Muka merah-merah. Nak cendol ke? Alah, muka merah. Cakaplah something. Macam ni kita naik seat rota dah. Tidak kaitan rotasi. Hajah. Ya Allah Hajah. Hajah. Dah lama. Belum mendoakan KJI. Aku data-data tak sebut nama dia, aku sebut Hajah. Ya Allah. Saya pas ke Najah. Ya Allah, Hajah ke Najah. InsyaAllah bakal menyambung legasi Hajah tersebut. Amin. Allah yang satu. Allah yang satu. Aku nak letak meme tu. Sumpah. Yang korang sebut-sebut tadi tu nama sebenar ke nama baju? Nama baju gila. Tak main ke? Yang kau duk cerit-cerit tu nama baju kan? Dia cakap nama sebenar. Kita tahu nama orang sama. Dah PA ke nama. Kan? Betul lah. Lelaki tu bukan. Macam ya. Ada telefon. Boleh ni. Apa? Kita ada krisis sekarang. Krisis kita tak. Apa? Tahu. Itu aku cakap aku nak masuk. Ya. Join diorang buat apa? Join korang lah. Tapi kalau aku join korang macam sabotage lah. Tak tahu apa pasti ada buka kau. Apa? Walaupun aku tak bermain di sini. Kita orang support kau. Tak pergi masuk batch kau. Tapi next year aku Kau sama. Kau tak kawan dengan orang. Mengakui tak kawan dengan orang. Kata aku tak kawan dengan orang. Tak, kau tak campur dengan orang. Tak? Maksud bercampur dengan batch Kau introvert ke?
Introvert. Aku suka bercampur Tapi dengan Faris orang. pervert. Blushing. Berotak. Babi tengah panas Tak blushing. tahu cakap apa sebelum ni. Tahu kau? Payahlah bodoh, tak payahlah. Mana baju polo kau? Polo besar. Masuklah yang, biar kita tak mandi ke? Allah, kau tak payahlah macam Acah penat sangat. Kau dah rehat 30 minit. Tadi Anum cakap kau ni kau buta ke bilik. Aku bangun pukul 9.30. Fuck, 10 call. Itulah kau Kau main main game kat lambat sana. sangat semalam. Aku dah suruh Mia masuk tadi tak nak. Boleh ke? Sorry. Kau rekod Tenang aja. Aku rekod. Tak orang cakap muka dia orang sama bukan aku. Bak! Jangan marah je hiking. Jangan marah, jangan marah. Nanti dia stres. Dia stres tak boleh pergi hiking macam mana? Tanya macam nak cancel, betul ke? Apa yang hujan Tak, gila? Kau saja tengok pergi panas rasa, macam Orang ni. dah semangat tau tu. Bro, diorang Diorang yang ni bodoh, diorang Diorang. yang ni. Kau cakap apa masa hujan? Tak weh, tak hujan pun panas macam ni. Panas hujan. Kau pergi malam. Pokok esok jalan licin lah! Kau ni. Tak. Siapa ni? Siapa bagi alasan? Ni yang bagi alasan jadi licin. Bukan aku yang cakap jalan licin. Dia nak pergi juga. Pergilah dulu. Wah, kita nak tengok korang main gambar. Yelah, sudah diorang pergi. Diorang ready di pinggan je. Cakap apa aku tak... Siapa yang start bangkitkan pasal hujan diorang? Aku Siapa diam orang? je Kau orang tu? Diorang dua lah. Aku tengah tengok wrestling dan tu. Tapi ignore je diorang punya perbincangan dalam grup. Tak pergi je weh, sumpah tak licin. Mana ada? This is about nature. Lah ni je lah yang buat kau tergolek. Nature will heal Kalau by ada tangga itself. kalau ada tangga tu tak buat kau tergolek. Kalau ada nature tu yang buat kau Kau punya tergolek. kasut letaklah paku hawa. So kau mencengkam tanah. Ada Lady Boy. Ha? Lady Boy. Lady Boy. Bukan Lady Boy. Lady Bird. Sorry. Ha ni. Oh ni. Lady Boy. Sorry. Lady boy. Lady boy. Lady boy ni. Ni lady boy. Tunjuk sikit. Amboi. Okay guys, kita orang sebenarnya tengah menunggu next game. So ni Zain. Hello. Nak babi. Aku kalau mencarut. Izzat ada kan yang ASUC tu? Tak ada. Tak ada. Kau ada tak? Tengok Alia punya lagi lah tak ada. Tak ada. Lambat lagi kan hantar benda tu kan. Tapi kita tak payah. Kita orang tak payah. Kita orang tinggal nak beli ikan, dia tinggal nak pergi, kita orang culture siap. Tapi macam mana kita orang tak approve pun lagi. Macam mana nak buat SUC? Organizer. Masalah korang. Bengak. Ha, kita orang nak fikir pasal korang. Kau boleh bam. Cuba try bam tu. Tak boleh. Try. Boleh tak boleh bam sama lah. Boleh melantun tak tapi? Kenapa? Apa? Cuba try. Sains di sebalik rosak. Dah sekali je. Apa sains di sebalik rosak? Tapi tak boleh patutnya. Apa dah yang betul. beza dua bulan? Boleh. Dia rosak ke bola ajar? Bola ajar. Tapi rosak. Nanti rosak lah. Tapi ni sakit tu. Lain bola baling dengan apa? Dodgeball. Oh yo yo. Dia boleh lembut. Dia bentuk. Sebab kau jangan expect orang yang tak pernah. Itu tak boleh marah orang yang dah pernah tak datang. Tak kisah pun. Tak ada siapa kisah. Tak datang, tak datang. Kalau aku kan kalau mana main aku tak main. Ada siapa sih. Tapi macam pandai-pandai lah macam fikir pasal orang lain tak ada gurau. Sumpah gurau. Tak mention nama, tak apa. Sumpah gurau je. Tak mention nama tak apa. Pasal yang tak pernah turun tu datang. Turunlah, turunlah. Tak ada je. Cakap je kan. Dah start tahun cerita sama je, dah hidup aku sama je, takkan aku berubah lah kan. Yelah kalau kau berubah-ubah kau tipu lah. tu lah kau mak kat klinik kau setiap hari. Rosak kau je vacuum. Apa nama mamak dia? Dia seorang lagi yang tukang Jackie. Tak, aku cerita semalam kat orang. Semalam kita makan kat bawah jambatan. Lepas tu satu meja tu meja stainless steel. Pak-pak teringat kat klinik dulu. Kat klinik dulu. Banyak akan nostalgia. Banyak cerita Dia buat. banyak. Dengarlah okay, kat klinik dulu kan. Kali tu macam okay, satu anjing datang. Aku ingat. Aku rasa pudel tu. Staff sore nak potong kuku. Aku tahu lah restrain. Lepas tu anjing tu pula struggle kan. Tu restrain. Pak. Tiba-tiba kau rasa macam dah tak ada struggling. Anjay. Lepas tu bila tengok kan. Lepas tu yang belakang tu, staff belakang tu cakap kat aku. Dia kecil. Pak, dia kecil kan. So aku cakap, elah dia kena kecil. Dia kecil dia jatuh atas meja ke meja. Pak, dia dah terbaring bodoh. Dia mati. Dah terbaring tau. Lepas tu macam, emergency pak. Emergency kalau klinik aku ni kat bilik surgery je. Pak, innalillah. Jangan gelak bodoh. Kau nak kena dia derogatory. Ya bodoh je. For infamous conduct. Kau ada gelak ke? Mana boleh. Mana boleh Ya, bodoh. kau tahu. Kau kena simpati sel. Tak, tapi jangan memang boleh juri. Kontak.
Dah ready ke? Takut. Apa takut? Kita tengah hujan. Kau takut apa? Kau takut geng ke kau takut terjatuh sebab licin? Dua-dua maksudnya. Kau dua-dua lah. Takut licin, seliur tu, bodoh tak boleh main lah. Ya, Natural. natural lah. Menekan tu kau. Kau memang menekan-nekan eh? Kau jenis menekan-nekan Ada eh? cakap kita orang. Lelaki di K4 tak cukup tak cukup lagi tak cukup orang lagi 2 minit disqualified. Oh lah macam gitu. Kau nak aku buat apa? Ni tengok rakam tak ada. Mana kamera? Aku baik. Hai. Hello. Dia macam first appearance Syed Hai vlog. during Vet Sport. Dah 2 tahun. Dah 2 tahun eh? Dia buat comeback selepas dia jadi Tahun put. sekali. 2 tahun Kan dia jadi Puss in Boots dulu. Ya tak? Tapi tu tahun first year. Tahun lah first Kan year. first Sekarang year. so Fourth dah year. 3 tahun lah. So fine next year tak ada. Kena letak nama aku orang lupa Tahun depan dia ada Vextious. Ni masuk tu. Betul? Masuk tu. Tahun depan dia dengan Res. Betul? Love-nya dia datang juga. Lepas dia tekan-tekan datang. Ni basah-basah pun datang. Kau pula lawa kan? Tak weh, sumpah aku ingat tak ada game tadi. Aku kat atas kan, sedap je tengok main phone. Tak, 3 orang je tu tadi. Tak, sumpah macam, oh tak jadi ni tengah hujan. Lepas tu tengok Vet Sport punya story. Lah, dah start 5 minit Aku lepas. sampai hampir kena masuk. Aku dah masuk Nasib baik dia tekan dalam group. Go Ryan. Hiking esok bukan hari ni. 5:30 Lima setengah. Oh, kelas semua tahu. 5:30 pagi bukan 5:30 petang. 5 suku. 5 suku 5 suku. 5 suku, 5 Faham suku. betul. Masalah salah macam salah masa je ni. Sekarang 5 suku petang hari ni. Lah, I mean like petang. Dia macam dah ready nak pergi hari ni. Kan lah, aku macam tu lah. Macam mak-mak anak main rugby. Oh, Go Ryan. go Ryan. Bangga je. Macam parents T20 kan. Macam go Ryan, you can do this. I'm so proud of you. Dah pilih kan? Apa dia? Apa outfit kau untuk hiking esok? Korang kan dah OOTD semalam. Dia tak dia tahu waktu Oh, dia tak, dia bukan. waktu Icat tengah belik-belik OTD dia tak ada lagi. Oh, Didi. Ha. So Icat je lah ni. Kan Icat duk pakai jaket dia yang dia beli kat Jepun tu. Oh, Aicat je aku tak ada. Dia tak ada time tu. Dia tak Aku nampak. singlet je kot. Aku tidur pakai jumper tu lah. Aku hiking. Dia bangun je. Okay, let's go. Okay, terus. Terus. Dengan seluar kain plekat. Mana uniform korang? Ni baju kita. Mana baju kita? Mana baju Ah, mana kau tak payah nak buat pandang atas. Mana baju kita? Passport dah start dah. Baju daripada kilang dah siap, dah dipackingkan. Baru betul. Dia Baru betul. dekat Strait of Hormuz tu. Melaka Street. Melaka Street. Kat Melaka Street. Melaka Street. Kenapa payung ni? Kecil sangat. Agak. Sebab dia patutnya dia lah yang kena Ni ni. estetik ni. Agak dia mesti. This is for aesthetic. Kita kena cari payung-payung berwarna pink. Kau semua pink. Baju pun pink. Baju pink, kasut pink. Botol apa? Cool block pun ada pink. Jam je. Jam je ada yang tak pink. Sebenarnya cool lah. Semalam Icat OOTD apa? Tak faham. Dia pakai jaket yang dia beli kat Jepun tu, yang sleeveless tu. Oh, Ah. tak mana kau tahu? Aku bagi tahu. Icat kita engkau. Aku cerita. Kan nak Icat bagi tahu aku. Tak ada. Tak ada kepentingan dia nak bagi tahu. Tak ada pun dalam grup aku. Aku lost. Dia tak bagi tahulah. Aku nampak kita orang kan sama-sama. Aku cerita balik. Aku nak cakap lah dia dah excited juga. Time tu aku tak datang. Cuma Yelah mungkin sebab dekat dengan rumah dia kan. senang dia terus gerak lah. Okay, bersama kita preparation guys untuk bola baling. Kita tengok. Tapi tak teruskan main. Amstar buat liputan je. Ya. Begitulah kita melihat ya. Guys, kita orang actually kita nak main. Aku tak tahu lah dah start ke belum. Tapi apa-apa je lah. So basically kita orang kat sini baru habis lepas passing club. Kita dah ceritanya kita orang baru turun tadi. Dah berpayung-payung dah semua ni. Panas-panas. Sekarang dah diorang dah berpeluh-peluh, basah-basah ya. Tapi licin. The problem is the court is very slippery. So yang penting korang kena beli kasut mahal sikit supaya dapat mencegah orang kata kelicinan. Yes, that's how you promote the brand. Good luck to DVM 27. Ya, apa-apa pun orang kata Allah jaga. Allah bersama Gen Z.
Okay, itu sahaja daripada saya. M Star Dukun 27. Kembali ke Seri Pentas TV3. Okey. Amak kau. 15 saat. Cepat. Okey, jangan sini. Balik cepat supaya kita balik dah. Kita tengok orang. Aku akan dah. Strategi. Confirm menang. Confirm. Ni rekod dah ni. Rekod. Kau pula nombor 1. Ni memang attach tu. Attach. Dia boleh cabut. Oh, macam apa? Boleh cabut. Ni mikrofon. Tahu lah mikrofon. Ni dah main. Mantap! Fatin! Carut macam ni carut. Tu pasal. Sabar weh, sat lagi. Bagi orang buat masalah. Baru dia Tadi dah kena lah aku. Ya, aku tak boleh weh. Let's go Fatin! Mantap. Tak sempat maki. Banu tak sempat keluarkan stok dia. Aku ada je video kau nak tengok lah. Kalau receipt kan. Sediakan payung sebelum hujan. Walaupun tadi dah hujan. Takut sangat pergi wedding Kata tak kena birota sekarang ni. Ya ke? Setengah 10 minit lagi. Oh, okey tak apa. Aku nak tengok satu Satu gol, ya, satu satu. gol. Pergi jugalah. Dalam gol. Doa lah doa. Cuaca aku nak pergi cepat. Mantap Akil, ya makanan sihat untuk atlet-atlet kita. Ya. Akil pula toki man. Aku pula toki buah-buahan. Semua buah dia ada. Buah. Buah sedapnya. Sekejap kamera ni. Aku tak makan mango. Engkau semua tak makan. Kau makan hasutan je. Babi tak makan Mangolina. Makan mango. Thank Dia you. makan hasutan je weh. Kau makan apa? Appleina. Yes, Appleina. Air pun tak minum air minum biasa. Asian. Sorry doh. MS. Tak, aku tanya kau. Aku makan selipa Aku biasa. Aku cakap kat kau bodoh. Dia outsider weh. Tolong disqualified dia kalau menang aku. Engkau saya tak tahu ada drama kau. Sudah tahun. Aku memang dengki, sorry ah. Maksudnya Haris boleh main tali-tali. Boleh. Siapa suruh masuk? Siapa? Once dukun forever dukun. Yes. Kalau gaduh korang bising sikit tau. Konten. Cukup dengan alfa kau. Alfa kosong. Oi pa. Kenapa alfa kosong? Alfa tengah kosong tu bagi bola kat dia. Oh. Tu Alfa tu kau buat. Masa Uluan go Uluan! Aku tu lakai. Acak keluarkan suara kau lagi, aku nak buat konten. Robot je weh, sumpah robot. Kau tu jangan. Benda dah melendut. Dia pun dah tak ada dah, boleh tercabut sel. Menang pula. Memang main goal different. Serius. Macam tak yakin. Dia kan bukan video dia. Dia dah angguk lah. Dia dah angguk kan. Share apa ni jelaskan betul-betul. Awak je lah organizer. Tinggal dia kejap Bincang. Tidak duduk saya ada ni. Kesian dia. Okay. Dia kena Kau kena. Kena keluarkan rules. Regulation mesti dah ada. Yakin. Kalau kau nak go defense, kau go defense. Kalau kau nak penalti, kau penalti. Betul. Tapi dia macam ni. Kesianlah diorang tergantung. So tapi diorang bincang-bincang pun Tak ada kata sepakat. Sebab diorang menunggu. Tak, you as a organizer kau dah kena ada semua benda. Kau tengok UMK, sebelum game semua dah keluar. Dekat page diorang semua dah ada. Maksudnya semua orang dah ready. Kalau apa-apa kau keluar. Siapa boleh jadi MFI alumni? orang kosong-kosong. Semua kosong-kosong Ya, dia kata kalah. Mana boleh. Lama aku rotang dengan korang. Bila babi? Tak, aku punya rotang aku dengan korang. Faham tak?
Oh ya ya ya. Tangan dia orang. Okey, faham. Benda bukan kita pressure, benda kau tak ready regulation. Sebelum kau buat apa-apa organizing day, kau kena ready regulation. Mana boleh? Kau kan marah dia. Kau Aisyah. Aisyah marah Kau ni dia. hebat doh Aisyah, aku siapa tu? Mana? Weh, mati Allah Akbar, Abi Haji. Manager. Bila ramai-ramai dia pressure. Jom. Shani Sana ni. No, ni Pondan tak gaduh lagi. Kalau Pondan gaduh memang Cakap-cakap tarik tudung. runtuh kemah. Kau dengan tu. Siapa menang lawan dengan 5 ataupun 3. Siapa kalah? Lawan 3-4 balik. Antara. Aku tak faham. Kau Nah, cakap dulu. kita menang, kita kena menang. Kalau masuk final, at least dapat nombor 1 atau 2. Stress dia. Stress kan. Dia macam we are coming for our flop era. It's okay. Semua pula kompetitif macam Kompetitif mana? macam mana? tak nak Semua kalah. penting diri. DVM5 lawan siapa? Sekarang kita lawan DVM2. DVM5 lawan siapa? Dan player-player. Kalau korang Oh, damn. Let's go Fatin! Allah!